Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perpaduan nasional bukan lagi satu pilihan, sebaliknya menjadi keperluan utama untuk memastikan kelangsungan pembangunan negara. Beliau berkata, perpaduan itu asas kepada pembangunan sebuah negara selain menjadi pemangkin kepada kemajuan Malaysia. Kestabilan dan perpaduan nasional adalah syarat mutlak dan asas kepada segala kemajuan. Dalam dunia yang cepat berubah dan syarat cabaran, perpaduan bukan pilihan, ia adalah kemestian dan keperluan. Justru segala usaha memperkukuh integrasi nasional akan terus diperkasa demi memastikan tiada sesiapa pun terpinggir dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih baik dan gemilang. Anwar berkata, Kerajaan Madani di bawah naungan dan titah pandu Sultan Ibrahim akan terus komited melaksanakan agenda reformasi menyeluruh berpaksikan prinsip yang madani. Beliau berkata, pembangunan prasarana dan kemudahan awam tidak terbatas kepada projek mega seperti laluan rel Pantai Timur, ECRL dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ saja. Sebaliknya, kemudahan asas seperti sekolah, hospital dan jaringan pengangkutan perlu diperbaiki, dinaik taraf serta ditingkatkan. Beliau berkata demikian pada ucapan sembah tahniah pada istiadat penghunian darjah kebesaran bintang dan pingat Persekutuan 2025 sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara hari ini. Kerajaan di bawah naungan dan titah pandu Seri Paduka Baginda akan terus komited melaksanakan agenda reformasi menyeluruh berpaksikan prinsip-prinsip yang madani. Pembangunan kebendaan semata tentunya tidak mencukupi, malah ia diseimbangkan dengan nilai-nilai manusiawi, keadilan sosial dan karamah insaniyah. Pembangunan prasarana dan infrastruktur tidak terbatas kepada ECRL dan Johor Singapore Economic Zone. Kemudahan awam dan perkhidmatan rakyat terus diberi perhatian. Malah sekolah-sekolah diperbaiki, hospital dinaik taraf, jaringan pengangkutan ditingkatkan. Rakyat tidak hanya dijanjikan harapan tetapi juga dibela secara nyata dan berterusan. Strategi untuk meningkatkan pendapatan rakyat terus digerakkan melalui reformasi struktur ekonomi, kemasukan pelaburan berkualiti tinggi, pemerkasaan usahawan kecil dan sederhana serta pengukuhan ekosistem teknologi inovasi.